Rasanya nak main game apa Cik aku cari kejap Tak bukan. World or Die. Game apa ni? Saya tengok kejap. Nampak macam best ya. Jom kita try. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Berakhirbound. Dan kali ni aku bermain game yang mana bertajuk World or Die. Aku tak tahu game ni game dia. Diam kejap. Okay, aku tekan how to play. Dia kata follow, stay, loot, survive, walk, sprint. Tu je di bawah. Aku tak tahu benda apa dia nak cuba sampaikan, tapi ya. Oh ada ni. Okay, mantap ni. Tapi kenapa kat data aku apa? Masuk game. Good luck. What? Ada apa ni? Jalan je ke? Oh, situ ada health, stamina dengan hunger. Jadi mesti dalam perjalanan ini juga kita boleh mari untuk loot. Give inventory. Jangan terlampau cepat, jangan terlampau slow. Okay, gitu. Lepas kat sini kita boleh loot. Air lah, air penting. Ni apple kita boleh makan kan? Lapar. Tertinggal lah. Aku tak faham ni channeling. Maksudnya kita tergari bersama gitu. Wow. Aku nak klik lompat tapi tak boleh. What? Okay. Kita try lagi sekali guys. Tu dia auto walking. Gitu. Okay, baik. Sekarang aku tak perlu. What the hell? Maksudnya kalau penalti ni penuh aku nak tembak . Wow. I am on fire . Aku kalau kena attack sekali je ni aku mati . Dah lah aku lapar . Aku nak survive kan ni . Kena interact. Fudge. Dia bunuh aku, cok. Aku tak sangka pula orang ada skill gitu . Dia tak ada pun macam skill. Ability . Dia gacha ability. Okay. Maksudnya dekat ability ni lah kita dapat skill. Aku gacha tengok dapat benda. Ada animation. Epic energy drink. Okay.
Apa maksud dia? Kita dapat ability energy drink. Increase stamina 100, hunger 10 and it get energized do effect. Spawnable. Maksudnya kita boleh dapat jugalah dia akan spawn dekat dalam game ni maksudnya. Okay, baik. Mari kita try lah sekali. Maksudnya dia ada dua god. God belakang, god depan. God depan dia duduk kat belakang kereta. God belakang dia duduk belakang kita. Maksudnya belakang kita pun ada kereta juga. Okay tu dia, kita dah ada item kita tu. Dekat situ, double. Dan betul lah belakang tu pun ada kereta, depan pun ada kereta. Dan semua orang mesti akan pergi kat depan lagi. Sebab apa? Sebab depan tu kita senang dapat barang. Kalau ada item drop, orang duduk belakang tak dapat apa-apa. Kalau aku buka ada chance tu dia meletup kan. Jadi aku duduk dekat sikit. Oh, aku dapat make it. Aku guna dah ke? Jir. Seriously. Kita beri. Apa? Okay. Dia kata eat at your own risk Jadi maksudnya ada chance yang mana berry ni beracun. Okay, tak apa. Kita makan je. Aku lapar. Kena racun dah agak. Aku lapar, cok. Tolonglah kasih sini. Aku boleh dapat ambil makanan. Macam sini pakai mahan je. Yes, dapat makanan. Ya, betul. Grab je benda apa yang kita boleh grab. Cheap. Thank you. What the hell? Aku tak mahu ambil berry. Tapi health kita tu je yang macam mana aku nak rawat balik tau. Oh, dengar aku potato tu. Aku sangka pula potato tu ada dengan aku. Cik, aku ada medkit. Oh, aku dapat medkit. Aku ada medkit. Aku tak perasan pula aku ada medkit. What? Aduh, aku tak perasan pula aku ada medkit. Kan nak guna medkit no? Oh gitu, kita boleh buka sini. Inventory, click to equip 3 item. Click to equip item and unequip it. Wait, slowness, stamina. Okay, baik. Asalnya kita boleh buka tu lah. Lepas tu gift pun kita boleh buat juga. Okay, baik. Faham. Oh, dia suruh return. Betrayal test. Maksudnya? Wow. Aku tak mau ketuk orang. Oi. Okay, habis dah betrayal test. Aku takut weh kalau dia serang aku, mati aku. Okay, sekarang kita ada 2 drink. Kita ada apple, aku boleh apple. Okay, kita makan dulu. Okay, baru keluar
Okay, kita tengok mana ada ramai orang. Kita guna staff kita. Sabar Asad. Beri lagi sikit, sabar Asad. Okay. Boom. Okay, mantap. Oh no, ini musuh kita ni. Aku lapar. Okay, spotlight judgement. Tak boleh bodoh. Kenapa dia retak? Aku rasa ada orang menang ni. Oh, belum lagi Berapa orang? 3 orang? 2 orang? 3 orang. Okay, next game. Dan slowness aku 1 kali. Kita ada bandage, AIDS, makanan dan kopi. Mantap. Mana aku dah belakang sangat ni? Minum. Oi, salah jalan. Bro, salah jalan. Salah jalan. Bodoh. Next. Berapa aku punya slowness? Tambah 15. Tambah separuh daripada slowness aku sekarang. Jadi aku tak payah ambil item lagi kan. Jalan sini bagi sikit. Aku kena fokus jalan. Sebab apa jalan ni dia pecah-pecah. Okay, sekarang aku tak ada makanan. Tapi aku ada benda untuk kasih khianat kat orang. Okay, mari kita pergi khianat dulu jap. Oh no. Ow. Kita dah. Aduh, salah. Bazir je. No. Oh. Maksudnya dia random lah, dia falling no. Jadi kita kena hati-hati lah. Tapi dia tumbuh balik. Okay, mantap. Okay, back to zone. Oh, landmines. Jadi aku tak boleh tutup ni. Aku baru ingat nak buka inventory. Tiba-tiba landmine lah pula. Thank you, brother. Anjing bertrial test. Oh, depan. Oh. Okay, brother. Aku terlalu happy ada barang tadi. Sorry doh. Okay, ada orang mati. Orang je lagi tinggal aku dengan dia je. Stop on. Ambil air. Wow. Nak aku cuba betrayal test ni. Kalau dia buat saku je ni. Oh, menang. Oi, menang guys. Woo!
Oh wow. Where is my money, bro? Where is my money? Wow. Saya dapat makan sedap ni. Okay guys, seperti yang korang nampak tadi, aku menang sekali main game ni. Tengok duit aku 2,800. Cek kat sini. Sini boleh claim lagi. Tengok, kita dapat 4,800 duit kita sekarang. Jadi ya, aku menang sekali. Sekali je. Tapi kita tengok tu orang lain punya menang. Cek aku tengok Jom kita tengok high scoreboard. Longest walk, total miles, highest. Ni most win. Tengok dia menang 575. Tapi tak apalah. Lagipun aku record dah dekat sejam dah ni. Jadi ya, kita tutup je lah game ni dengan kemenangan aku Okay, jadi ya, itu saja. Jadi rasanya itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka, korang boleh kasih like. Dan boleh juga kalau boleh tolong subscribe sekali. And I see you guys to the next video. Dan kalau ada idea, komen bagi tahu benda apa yang aku perlu main Okay, see you guys, bye. Aku sangat tahu dia menang